Hello guys, selamat datang di channel Kokodev. Hari ni saya bermain game The Selection. Jadi saya tidak keseorangan hari ni, tapi ada saya bermain dengan set Nona M ni. Saya sini je. Aduh, dia dah start guys. Jadi kita tunggu player. Okay, sekarang kita akan masuk lah. Okay, jadi ini kawan baru saya, iaitu apa? Tim baru saya, iaitu Xenon M. Yang dulu tu saya rasa kalau sekarang banyaklah tim macam orang ni lah. Dia kan dulu geng-geng dia kan. Saya usar dulu, sekarang dia dah tak main, jadi saya panggil lah tim baru. Okey. Macam tu lah. Jadi game ni game macam eliminate lah. Jadi ramai-ramai ni lah. Jadi insya-Allah lah kita akan memenangkan game ini. Masa jom kita main. Okey guys, sekarang kita dah masuk di The Selection. Jadi inilah game ni, macam game ni jadi macam death penalty lah kalau korang tahu. Kalau korang tak tahu, korang macam Squid Game lah. Kita boleh block. Saya rasa pilih block D lah. Block C saya dah pernah main dulu dengan orang ni. Kalau korang tahu, korang boleh tengok ada video orang ni. Yang apa yang lari pada penjara lah, inilah. Tapi kita pilih blok D lah. Blok tu saya dah pernah main, jadi saya tak nak. Saya nak pilih blok lain. Okey, sekarang kita dah masuk. Ui, kecil blue. Tempat dia memang kecil Oh, tempat dia nak main dulu ni. Save bateri saya. Okey, 17. Kau tak tahu tak. Tempat ni agak susah ya. Kecil, senang. Ya, okey. Hello. Okay, saya. Hello. Ya, apa? Jadi itulah suara dia. Dia macam suara dia lebih kurang macam adu-uduk je guys. Tapi lain sikit. Apa? Jadi siapa yang akan menang guys? Seorang je yang boleh menang dalam game ni. Yang lain wajib mati guys. Jadi saya tak tahu siapa yang boleh menang. Antara kita semua ni, seorang je yang boleh menang. Jadi adakah kita boleh menang? Saya pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Jadi kita tengok siapa yang akan menang. Okey, sekarang controller ni iaitu dipilih untuk game. Okey, sekarang dia pilih promise or break. Jadi kita kena give dia macam promise lah. Kalau seorang antara kita nak break, salah seorang akan mati guys. Jadi semoga ada yang pilih untuk promise lah, ataupun break lah. Saya nak cepat menang guys. Jadi jangan lupa tekan button like dan subscribe dulu ya. Ini mungkin agak lama. Jadi saya apa guys? Ada 15 je, cukup tu boleh menang. Jadi kita malas kalau ramai-ramai sangat ni. Master lah. Okay, sekarang siapa? Tak ada orang yang mati guys untuk sekarang ni. Sangat mengejutkan antara dua orang ni. Adakah mereka akan promise ataupun tidak promise? Jika mereka promise, mereka dua akan selamat. Kalau salah seorang tidak promise, okey, mereka berdua promise. Jadi contoh di sini lah, kalau seorang tak promise, maknanya orang yang promise tu mati. Macam tu lah. Kalau dua-dua tak promise, dua-dua akan mati. Dia ada orang-orang dah. Dia agak lama sebenarnya. Sekarang apa lagi saya? 15 lagi. Fat spin. Fat spin ni apa Okay, sekarang kita tengok siapa kat controller. Terusnya. Xenon is controller. Pilih. Pilih antara kad tu mana-mana je. Tekan kad tu.
Oh, saya dapat sniper. Okay, dia pilih light out. Jadi apa yang akan terjadi, saya tak tahu. Sebab saya tak ingat. Jadi siapa yang akan menang? Kalau seorang je boleh hidup. Jadi penjara ni agak kecil je sebenarnya penjara. Jadi susah lah untuk kita lari. Apa kena saya ni? Saya kena. Apa Okay, ni? siapakah player yang akan dipilih untuk fake spin? Untuk kita kena lari. Maksudnya layout tu dia akan dapat sniper. Lari. Lari. Okay, kita kena lari. Oh, tempatnya agak bahaya sebab kecil je. Patutnya kalau C tu dia besar sikit lah. Dia agak serang. Kita kena lari sebelum alien tu datang. Kita kena lari cepat. Lari. Kita kena nyorok untuk ini ni. Kita kena mana nak lari ni. Agak seram je. Berarti saya dah tinggal 14. Tu yang merah tu adalah monster. Seramnya. Jadi kalau siapa yang dapat warna kuning tu yang jadi controller, dia takkan dapat dibunuh je. Sebab dia adalah controller. Jadi sekarang Seno M masih selamat. Seno M. Fat spin selected. Siapa yang akan dipilih? Apa lagi? Oh, okey, sekarang saya adalah controller. Saya mesti akan pilih. Klik button fast. Siapa tak tekan dia akan mati. Tekanlah cepat-cepat. Kalau siapa yang tersiap ramai sikit, undilah saya. Undilah saya kalau nak ada penyingkiran. Saya tidak akan memberi semudah itu. Siapakah player pertama? Siapa player kedua? Okey, mereka berdua akan melawan. Ada player ketiga. Siapa yang lambat klik akan mati dah. Ini sangat mengejutkan perlawanan ini. 4 orang. Agak terkejut kerana ini adalah benda yang baharu sebenarnya. Bateri saya tinggal 12 saja. Adakah ini sempat? Saya tak tahulah. Bateri saya ada sikit saja. Okey, cepat klik. Siapa lambat klik mati. Tahulah seorang je kot yang mati. Siapa yang menang ni? Siapa yang klik? Cepatlah klik. Okey, berhenti. Mamat hitam ni agak kuat. Okey, adakah yang dia mati? Ya, sedihnya. Siapa paling tinggi selamat. Yang paling lambat mati. Kalau nak ada penyingkiran, undilah saya. Saya pernah jadi pemenang yang kedua. Saya mati. Kali ni majority vote. Choose wisely. Okay, ini kita kena vote siapa yang nak jadi controller. Jadi saya akan pilih Xenon M boleh menjadi controller untuk mendidik kita semua supaya selamat. Itu kawan saya. Okey, Xenon M, pilih cepat. Pilih. Okey. Promise upgrade lagi. Benda yang sama. Siapa yang akan dapat promise or break? Kalau saya dapat, saya nak break. Sebab saya nak ada penyingkiran. Jadi berarti saya tinggal 11. Jadi adakah ini sempat? Tolonglah saya. Okey, tinggal 10. Tolonglah saya. Seterusnya. Siapa?
Jeff the Killer. Itu Jeff the Michael Jackson. Mike the Killer. Apa tahu nama dia, Jeff the Killer? Jackman, Promise. Patutnya saya yang dapat tadi lah. Saya nak bunuh dia orang semua. Okay, saya terus. Apa jadi? Announcer. Event. Rush. Oh, laju punya. Event. Okay, cari kunci. Siapa dapat kunci dia akan jadi controller. Cari. Siapa yang dapat controller akan menjadi controller. Cari. Siapa akan jadi dapat controller? Siapa akan mendapat controller? Oh, Jojo Lavala 2 menjadi controller kita yang baru. Bateri saya 9. Agak mengejut. Ini adalah pembunuhan. Siapa yang akan menjadi pembunuhan? Saya harap saya yang akan menjadi. Kalau yang tak jadi tu kita kena lari je. Jadi CNM masih selamat. Jadi saya tak ajak dia main sebab habis tak sesuai umur dia lah main game macam ni. Tak sesuai lah. Jadi saya akan ajak orang yang umur 13 tahun ke atas lah. Sebab dia umur 13 tahun ke atas. Wow, lari. Wah, lari. Assassin tu warna pink. Cepat lari. Dia dah bunuh semua orang. Nyorok. Nyorok. Masuk. Cepat masuk. Okey, dah habis ke? Dah habis ke belum? Belum. Kita kena menyorok daripada penjahat tersebut. Bateri saya tinggal 8 saja. Saya tak buat internet ke? Apa? Seno M is dah controller. Pilih boleh pilih banyak-banyak lah. Ada macam-macam lagi. Jangan tekan lagi, cari macam-macam. Time bombs ya. Ini adalah sangat terkejut kerana ini adalah salah seorang akan dilekatkan vest dengan bom. Saya pernah kena di video orang ni tapi saya revive. Saya siapa yang akan dilekatkan di dalam bom sebenarnya? Siapa yang akan dilekatkan di dalam bom? Siapa tak ada yang jumpa benda tu, orang tu akan mati. Jadi saya harap orang-orang lain yang akan mati dengan bateri saya yang 8. Jadi siapa yang akan dapat bom? Kita letupkan dia. Defuse ke? Jangan. Dia akan biar dia mati kat situ. Ambil. Rasakan itu. Rasakan. Tadi saya pun nak bunuh orang, dia dah mati pula. Saya lah. Orang cat. Jadi tinggal berapa orang je kat sini? Berarti saya tinggal 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang nombor Ronaldo. Hanya 7 orang yang tertinggal. Jojo Lavala 2. Ulang lagi. Adalah menjadi controller. Dia memilih 3 button. Select. Siapa yang akan menjadi 3 button? Satu orang akan tekan antara 3 button dan salah satu button akan meletup. Dia bagi kita weapon. Tak faham lah. Saya harap saya lah yang akan menang game ni. You have 30 second make you choose. Okay. Siapa yang akan menang? Okay, choosing player.
Siapa dapat? Oh, wow. Tekan. Press button, press. Press lah cepat. Lambat betul lah. Tekan button lah. Tekanlah button. Okey. Tinggal 6 orang saja dengan bateri saya pun tinggal 6. Okey. Vote saya guys. Vote saya. Saya nak jadi. Bagi saya vote saya. Vote saya. Saya mau jadi controller. Vote saya. Controller. Okey, pilih. Pilih yang susah. Pilih macam-macam lagi. Semua kad boleh pusing. Tekan. Okey. Button rush. Seorang je yang boleh hidup. Jadi ini nak mencepatkan kematian kepada orang lain. Jadi adakah saya akan selamat dengan bateri saya yang tinggal 5 sahaja? Ibralala. Siapa pula yang akan kena nombor 2? Okey, yang ketiga. Siapa yang akan kena? Yang terakhir. Siapa yang akan terakhir? Tolonglah jangan saya tak nak mati. Siapa yang terakhir? Yang keempat. Astagfirullah. Saya kena cepat. Saya pula yang kena. Jadi saya akan cepat. Atau saya akan mati. Saya paling banyak. Ya, saya yang menang. 60. Tinggal 4 orang lagi. Bateri saya pun tinggal 4. Key. Cari kunci. Saya memang pro ya tekan-tekan ni. Saya dah berbakat. Apa benda pengulat ni lah. Siapa akan jumpa kunci sebenarnya? Okay. Saya tak pernah jumpa kunci lagi. Jadi saya harap saya dah jumpa kunci. Jojo Lavala ni memang pro lah cari kunci. Dia pula yang akan jadi controller yang baru kita. Dah lah bateri saya tinggal 3. One shot round selected. A digger with single bullet will be given. One chance to fire. Boleh ke saya selamat dengan 3 bateri sahaja? Okey, tolonglah saya yang dapat. Senonem. Tembak orang sana. Tembak orang tu. Bukan. Pergi tembak orang, tembak orang yang warna hitam tu. Tembak orang warna hitam tu, pergi cepat. Tembak dia. Tembak tu, tembak dia. Tembak dia. Tembak. Tembak dia. Ambil. Rasakan itu. Asar ambil kalian. Rasakan kalian itu ya, mati nanti. Sudahlah. Pilih cepat. Kunci. Claim. Saya akan dapat. Saya controller. Saya akan ambil murder. Berarti saya tinggal 2 saja. Apa akan dapat menang? Saya lah jadi murder, harap. Tolonglah. Okey. Seno M dalam bahaya. Lari. Seno M nyorok cepat.
Seno M dalam bahaya sebenarnya. Dengan bateri tinggal sikit nak cas handphone je. Aduh. Bateri tinggal sikit. Oi. Jadi saya sedang Only two players remain. I will choose the experiment this time. bateri tinggal satu je. Final verdict. Congratulations. You have made it to the final two. Okey. Only one of you will leave victorious. Oh, Mari. Lawan, marilah. Siapa? Herong siapa? Oh, Seno M. Seno M ke? Siapa last? Oh, okey. Seno M. Maafkan ya Seno M dah mati. Saatnya saya akan lawan korban Seno M. Kamu akan habis alien. Marilah. Aduh, kenapa ni? Saya boleh tembak. Mana dia? Mana dia? Mana mama ni? Sayangnya saya yang mati. Dan pemenangnya adalah dia. Saya sambil saya untuk video kali ini. Jangan lupa tekan button like dan subscribe. Kita jumpa di video lain. Assalamualaikum.